Ni satu lagi pot steamboat yang dijamin halal dan bagi Enal akan sangat berbaloi lagi-lagi kat dalam Ayu Ai Putrajaya. Pilihan sup pun janji memang tak boring. Apa pun, please jangan membazir, okey? Steamboat kat sini jenis buffet dan ada dua jenis, satu klasik dan satu lagi supreme. Harga Enal ada letak dalam video, ikutlah poket masing-masing. Enal punya ni supreme buffet dan apa yang lebihnya supreme ni, list sup dia lebih banyak dan lebih menarik. Macam yang Enal pilih ni sup ayam paitan, mala susu dan Enal add on lagi dua, tom yum dan sukiyaki. Okey, dia macam ni, dekat sini korang akan dapat dua pilihan sup sahaja. Kalau nak dua lagi sup macam Enal ni, korang kena add on tepi. Serius weh, dalam empat-empat pilihan Enal ni, mala susu yang Enal paling suka. Rasa mala dia memang lain daripada lain, kurang berminyak, pedas tu ada tapi tak menyengat sangat. Okey, untuk supreme ni pula ada seafood unlimited. Orang yang suka ratah udang tu, tolonglah pilih yang supreme. Apa menarik lagi, daging yang diperap ni dah diolah untuk celup dalam sup tau. Perapan dia tak over dan potongan daging dia pun kecil-kecil. So, bila celup tu cepat masak. Dan kondimen untuk sos pun banyak tau. Nak bercheese pun ada. Nak buat macam dalam list ni pun boleh. Macam biasalah, berbola pun ada banyak pilihan. Sayur dan cendawan pun sama. Pilihan mie kering pun ada pelbagai bentuk. Oh ya, sebelum Enal terlupa, wagyu slice pun ada wak. Tapi ini ala carte tau, harga lain. Selain tu, makanan ready to eat pun ada. Topoki ada, nasi pun ada, sup pun ada, kuih-kuih kampung pun ada, sushi ada. Banyak lah, memang puas hati. Yang penting halal dan pilihan sup tak membosankan. Memang marem weh.